Ashmuni bin Ahmad dilahirkan pada 10 Mac 1966 di Permatang Sireh, Kepala Batas. Beliau merupakan anak kedua daripada 6 orang adik-beradik. Ayahnya bekerja sebagai seorang pesawah sebelum memulakan khidmat sebagai naib kadi di Kepala Batas. Pendidikan awal beliau bermula di Sekolah Rendah Hashim Awang sebelum melangkah ke Sekolah Menengah Agama Al-Irsyad di Padang Menora. Semangatnya menimba ilmu diteruskan di Sekolah Menengah Agama Wilayah Persekutuan bagi tingkatan 4 hingga 6 sehingga tahun 1985. Seterusnya, Tuan Haji Ashmuni menyambung pengajian asas perguruan di Maktab Perguruan Islam Lembah Pantai. Selepas tamat pengajian di Maktab Perguruan, beliau memulakan langkah pertama sebagai pendidik apabila dihantar bertugas ke Sarawak pada tahun 1989. Namun, jiwa ilmunya tidak pernah padam. Beliau menyambung pengajian ke peringkat universiti sebagai pelajar matang antara tahun 1993 hingga 1997. Dalam lipatan sejarah kerjayanya, banyak kenangan yang terpahat. Salah satunya adalah ketika berkhidmat di Maktab Wan Jah. Kita sewa satu rumah tidak jauh dengan sekolah lah. Bila hujan turun, tilam, sebab dia 2 tingkat, tilam yang ada di bawah, tingkat bawah tu dia terkapung. Jadi terpaksalah semua guru tolong kemas tilam-tilam semua yang tingkat bawah tu kita terpaksa buat macam rumah yang tenggelam lah. Dan kita pindahkan pelajar ni semua barang-barang dia naik di atas. Saya tak lupa tu, kesian kat mereka lah kan, semua barang-barang dia basah lebih, tilam, buku, baju. Jadi terpaksa kita korban masa tu kita kepentingan anak-anak pelajar. Pengalaman yang menyeronokkan ni di antaranya hubungan kita lah antara guru-guru ni, alhamdulillah, terutama di sekolah ni lah, dia macam kawan-kawan jadi adik-beradik. Jadi kita buat program-program lah. Jadi semua tu boleh mengeratkan silaturahim, baru kita kenal antara satu sama lain, antara cikgu-cikgu ni. Jadi daripada situ kita, kalau sekolah lama dulu dia mungkin sebab ramai kan, kita tak jadi macam tu lah. Jadi kita dengan adanya hubungan atau program-program itu kita boleh erat silaturahim. Masuklah bersama cikgu-cikgu di sini, pergi mancing kan. Jadi sonok bukan dapat ikan sangat pun, cuma kita dapat erat silaturahim, kita boleh kenal masing-masing kawan. Prinsip utama beliau dalam perkhidmatan adalah keikhlasan. Baginya, apabila tugas dilaksanakan dengan ikhlas, segala bebanan akan terasa seronok dan ringan tanpa menghiraukan masa mahupun wang ringgit yang dikorbankan. Tuan Haji Ashmuni juga menitipkan beberapa pesanan kepada anak-anak bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesanan saya ni terutama kepada guru-guru lah di NW ni, bila tugas tu kita kena ikhlaskan dari kita untuk laksanakan tugas tanggungjawab kita. Bila kita ikhlas ni, kita jadikan tugas tu tanggungjawab yang telah dipikul kepada kita ni, kita buatlah setakat mana yang boleh lah, sebaik mungkin. Dan apabila kita rasa ikhlas tu, kita akan rasa seronok. Sebab itulah orang kata tak boring kan mengajar lama. Sebenarnya bila kita rasa ikhlas, kita rasa seronok, tugas tu kita jadi seronok untuk kita main sekolah, seronok untuk kita bertugas walaupun lebih masa kan. Jadi tunaikan tanggungjawab, ikhlas. Jadi dengan keikhlasan dulu, dia mau mendorong kita kepada seronok buat kerja. Bila seronok buat kerja, tak kisahlah kan, lebih masa ke, tak kisah dengan keluar duit RM1 korban. Itu ikhlas lah. Kemudian mana-mana kerja semua ada masalah. Jadi bila kita ada masalah tu, kita kena sabar, dan kita kena bincang elok supaya orang faham. Kadang-kadang kita tak bincang, bila kita tak bincang,
tu kadang-kadang ada orang masak muka, kadang-kadang orang terpaksa kan. Jadi dengan perbincangan tu boleh faham dan dapat mengeratkan suatu rahim, saling bekerjasama. Timbullah ta'awun. Baik untuk anak-anak pelajar ni, seperti mana saya masuk kelas ni, kita kena betulkan niat kita, kerana apabila niat kita betul, keluar dari rumah sampai balik dapat pahala kan. Ikhlas kerana Allah SWT, kerana dengan niat yang ikhlas ni, dengan niat yang betul, maka Allah bagi kita pahala. Walaupun kita kata buat belajar susah kan, semua susah, nak makan susah, kena pergi kedai dulu, kena pergi barang dulu, kena masak. Jadi untuk belajar ni betulkan niat. Yang kedua, kita kena rasa bersungguh-sungguh bahawa kita ni kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita kena ambil tahu untuk belajar. Jadi kena sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ni boleh memberi dorongan kepada kita lah, agar kita dapat tengok kelemahan-kelemahan kita untuk kita pertingkatkan diri. Di sini saya ingin mengucapkan selamat puasa dan selamat menyambut hari raya. Sepanjang saya bertugas di sekolah ni, saya minta maaf banyak-banyak lah kepada sama ada guru-guru, kaki tangan, pekerja, pembersihan, keselamatan, itu juga kepada semua ahli keluarga saya yang memberi kerjasama, yang memberi rangsangan kepada saya untuk jalankan tugas sehingga dapat bertugas sampai pencin. Jadi untuk semua warga di MW1, saya ucapkan selamat berjaya dengan cemerlang dalam kerjaya tuan-tuan dan puan. Itu juga diharapkan pelajar-pelajar sekolah ini akan dapat membentuk kecemerlangan demi kecemerlangan, dapat menaikkan nama di MW1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat bersara kepada Tuan Haji Ashmuni bin Haji Ahmad selaku penolong kanan pentadbiran MW1. Ini merupakan tahun yang terakhir bagi beliau berkhidmat di sini. Jadi beliau merupakan tunjang kepada kurikulum, kerana kerja buat ataupun jawatan fikir pentadbiran ini lebih tertumpu kepada kurikulum. Kurikulum ini merupakan satu elemen yang sangat penting dalam sebuah sekolah. Sebagai penolong kanan pentadbiran, sememangnya telah banyak usaha yang dilakukan oleh Ustaz Ashmuni untuk membangunkan akademik pelajar-pelajar SMA di MW1. Beliau memandang kepada pendidikan kurikulum yang telah pun diletakkan satu garis hala tuju yang sangat jelas, strategi yang sangat baik untuk membangunkan sekolah di MW1 ke satu tahap yang lebih tinggi yang membanggakan kita. Sepanjang bekerja dengan Ustaz Ashmuni, beliau merupakan yang sangat teliti bab kalau kita minta pertolongan, dia membantu kita lah. Dia banyak membantu kalau macam kita buat makan-makan ke potluck ke, dia memang banyak membantu kita lah. Kita mengetahui bahawa kedudukan sekolah dalam pencapaian SPM dan juga STAM telah meningkat saban tahun, dan alhamdulillah kita telah mencapai kedudukan yang terbaik setakat ini. Boleh katakan sama taraf dengan sekolah-sekolah yang hebat, sama ada di PPD Utara, malah di negeri Pulau Pinang sendiri. Kerja buat penolong kanan pentadbiran, beliau suka berbincang dengan saya untuk meletakkan satu hala tuju yang jelas. Hasil perbincangan ini akan membawa satu keputusan yang baik. Saya sangat suka kepada Tuan Haji Ashmuni ini kerana beliau sangat patuh kepada arahan dan melaksanakan
apa yang telah kita gariskan. Beliau senang berbincang di mana sahaja. Beliau akan sudi datang demi untuk kejayaan bagi anak-anak DNW1 ini. Yang merupakan satu kehilangan yang besar bagi DNW1. Beliau tidak menampakkan dia sebagai PKP dan sanggup melaksanakan apa-apa kerja yang difikirkan untuk memberi manfaat kepada anak-anak DNW1. Jadi saya mengucapkan selamat bersara kepada fikir pentadbiran kita, iaitulah Tuan Haji Ashmuni bin Haji Ahmad. Saya mengucapkan selamat bersara kepada Ustaz Ashmuni. Semoga dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan menjalani pencen. Semoga jangan lupa kami yang kat sini lah. Assalamualaikum. Saya Cikgu Salini binti Sharif, mewakili rakan-rakan guru yang lain mengucapkan selamat bersara kepada Tuan Haji Ashmuni bin Ahmad supaya Ustaz sentiasa sihat dan ceria bersama keluarga. Terima kasih atas kerjasama Ustaz selama ini bersama kami di DNW1. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wakil pelajar SMA DNW1 ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustaz Haji Ashmuni bin Haji Ahmad. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas jasa dan pengorbanan yang telah Ustaz berikan kepada sekolah, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas ilmu yang Ustaz berikan kepada kami. Semoga Ustaz diberkati oleh Allah SWT dan sentiasa dalam keadaan yang sihat selepas persaraan. Terima kasih Ustaz. Selamat bersara Ayah. Terima kasih atas semua pengorbanan Ayah. Kami sayang Ayah. Selamat bersara Ayah. Terima kasih atas pengorbanan Ayah. Kami sayang Ayah. Selamat bersara Ayah. Terima kasih atas semua pengorbanan Ayah. Kami sayang Ayah. Selamat bersara Ayah. Terima kasih atas pengorbanan Ayah. Kami sayang Ayah. Hai Ayah, Assalamualaikum. Selamat bersara Ayah. Terima kasih atas pengorbanan Ayah. Kami sayang Ayah. Selamat bersara Ayah. Terima kasih sebab jaga kami. Sayang Ayah. Love you. Selamat berpencen Ayah. Terima kasih atas pengorbanan Ayah. Love you so much. Selamat bersara Ustaz Ashmuni. 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 Bye. Selamat bersara Ustaz Ashmuni. Dari berjuta detik yang pernah kita lewati, aku tak mau berhenti untuk terus mencintamu. Dari berjuta detik yang pernah kita lewati, aku tak mau berhenti untuk terus mencintai.